Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan keizinan kepada kita dapat kita sama-sama hadir ke rumah Allah yang mulia ini, dapat sama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Seterusnya kita berada dalam majlis ilmu, mencari dan menggali ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang sememangnya luas, sebagai panduan, sebagai bekalan kehidupan kita, untuk kita baik hidup di dunia ini yang sifatnya sementara, lebih-lebih lagi untuk kita baik hidup di hari akhirat nanti yang sifatnya kekal buat selama-lamanya, insya-Allah. Selawat dan salam kita tujukan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala yang telah berjuang menegakkan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kita pada hari ini dapat kenal nikmat Islam dan juga nikmat iman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada pengacara majlis merangkap Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Imam, Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah serta anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mula-mula sekali nak minta maaf kalau seleng tu tak boleh nak tukar. Baru siapa? Ne 20 siapa? Tinggal bini dengan anak kecil tu, mari sini selalu. Jadi nak kalau tu kut luar tu minta maaf lah dah. Okey. Sebab kalau hok besok dah kuliah di Kelantan tak apa. Baik. Memulakan pertemuan kita pada malam ini, okay, kita nak ambil semangat, kita nak ambil ruh sahabat-sahabat, saudara-saudara kita, mungkin ada di kalangan anak beranak kita yang berada di bumi Makkah. Hari ini 6 Zulhijjah. Okay. Kalau ikutnya esok 7, lusa 8. 8 tu mereka akan pakai ihram haji, kemudian niat ihram haji, kemudian mereka akan bergerak menuju ke Arafah. Walaupun dari segi perjalanan, kalau kita mengikuti sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan bergerak ke Mina dulu, baru ke Arafah. Tapi tabu haji tak susun lagu tu. Kita pun kata bid'ah tabu haji, bukan, sebab dia lebih tahu. Bukan dia lebih tahu daripada Nabi, dia lebih tahu dari segi pengurusan. Sebab ramanya kalau pergi, ustaz saya nak ikut sunnah, pergi Mina dulu, pergi. Sakut di Mina atau pergi Arafah, pakai tak ada haji. Situ duduk. Okay? Jadi kita nak mengambil semangat mereka, marilah sama-sama kita bertalbiyah 3 kali, boleh? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahu akbar. Bagi yang pernah menjejakkan kaki mengerjakan haji ataupun umrah, kita sebut teringat balik kerinduan itu mari semula, air kena pergi pula ni. Bagi yang belum sampai lagi, moga-moga Allah Subhanahu wa taala permudahkan segala urusan kita, diberi kesihatan, diberi harta untuk dapat sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan niat kita,
Kena ada dalam diri kita, dalam hati kita, orang yang beriman, kok mana-mana pun aku nak pergi Mekah. Jangan langsung tak ada. Gilah nak pergi merantau ke mana. Gilah nak pergi, kita kata nak round dunia, pergi. Nak pergi Amerika, nak pergi Australia, nak pergi New Zealand, pergi. Tapi jangan sapat, tak pergi Mekah. Sebab kita pergi pusing lah, mana tempat pun, dia tak serupa dengan Mekah. Dari segi tempat barakah satu hal, dari segi gandaan pahala satu hal. Ya, itu kita masuk lepas ni lah. Ini mukadimah dulu lah. Baik. Yang pertama sekali, terima kasih sebab wiruai. Okay. Sebab duk tengok semua. Banyak majlis di masjid ni. Dengan Tok Imam yang aktif. Hamba tak boleh lawan Tok Imam Yadi ni. Dia ngaji di Insaniyah dulu, dia naik motor lagi. Kata tak boleh lawan. Okey. Apa tak aja siapa lagi Kedah tu naik motor. Dia naik motor. Allahu akbar. Baik. Kita berada ni pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Okey. Sebab itu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, yang pertama sekali Allah Subhanahu wa taala sendiri bersumpah akan kebaikan dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, demi waktu fajar, yakni waktu subuh. Okey. Walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam menafsirkan ayat kedua ini, malam-malam yang 10 itu merujuk kepada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Okay. Bagi kita, dulu-dulu lah, bukan lah ni kita makin diberi pencerahan, alhamdulillah. Okay. Kalau dulu-dulu masuk Zulhijjah ni kita tunggu raya haji. Okay. Puasa Arafah tu dok lagi dulu. Okay. Hak seingat ambanya, kalau boleh dikatakan kalau puasa Arafah ni dalam 10 hingga 5 tahun ni, 5 ke 10 tahun ni baru kita mula. Belum ni tak ada gapo. Tak berasa, benda tu tak berasa. Allahu akbar. Lebih-lebih lagi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sedangkan kita berada ni pada waktu yang sangat-sangat hebat. Sehingga Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Apa kata Nabi SAW? Nak rayaknya waktu-waktu ini sangat hebat, maka Nabi menggunakan satu ungkapan. Ma min ayyamin, kata Nabi, tidak ada hari a'zamu indallah, lebih agung di sisi Allah. Nabi guna istilah agung. Nak royak besarnya hari-hari ni guna istilah agung. Kita dalam negara ada juga seorang yang dipanggil yang di-Pertuan Agong. Oh besar pakak dia, besar. Sebab setiap tahun ada satu hari dalam kalender kita ni cuti umum. Cuti apa? Cuti hari yang di-Pertuan Agong. Tak kira siapa jadi agung, tarikh tu hari yang di-Pertuan Agong. 1 Jun. Tiap-tiap tahun. Raja Kelantan naik jadi yang di-Pertuan Agong. 1 Jun hari yang di-Pertuan Agong. Raja Johor naik 1 Jun juga. Raja Pahang naik 1 Jun juga. Cuti umum. Allahu akbar. Nak ayat apa? Agung tu. Bahkan pada cuti umum tu, kalulah kita orang kerja kerajaan cuti, swasta cuti, orang pecing hari-hari cuti. Nak ayatnya. Kalau kerja swasta tak, kerja swasta, kalau hari cuti, bos panggil juga suruh pergi kerja. Dia bayar berapa? Ada hak bayar double, ada hak bayar triple. Okey. Kalau sehari kerja boleh 300, kalau triple 900. Nak cuti ke nak kerja? Kerja. 900 kerja sehari boleh 900. Agungnya. Sebab itu Nabi SAW guna istilah ma min ayyamin, tidak ada hari a'zamu indallah. Nak supaya kita berasa, hari ni hak kita duduk ni hari-hari hebat. Wala ahabba ilaih, dan
lebih disukai oleh Allah. Al-amalu fihin, amal yang dilakukan padanya. Amal kebaikan hak kita buat dalam tempoh ni lebih Allah suka. Min ayyami asyri Zulhijjah. Hari mana? Ni 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Amal baik hak kita buat dalam tempoh ini lebih Allah suka. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis sahih riwayat Bukhari, Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Nabi kata apa? Ma min ayyamin, tidak ada hari al-amalu salihu fiha, amal soleh yang dilakukan padanya ahabba ilallah, lebih disukai oleh Allah min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini, yakni ayyamil ashr, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Bila Nabi SAW sebut lagu tu, sahabat tanya, ya Rasulullah, kamu kata lebih Allah suka ni? Qalu, sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, adakah amal baik yang kita buat 1 hingga 10 ni lebih lagi Allah suka daripada berjihad di jalan Allah? Qala, Nabi jawab, walal jihadu fi sabilillah. Allah sanya ganjaran. Tuan-tuan, kita sembahyang maghrib tadi. Kita berada di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Lebih Allah suka daripada kita berjihad di jalan Allah. Siapa gitu sekali? Sebab gandaan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ada beberapa keadaan. Yang pertama disebabkan oleh tempat. Disebabkan oleh tempat Allah menggandakan pahala. Semaya, kita semaya sini. Kita semaya Jepun, kalau orang biasa pergi Jepun. Kita semaya di, tak kisahlah mana-mana luar negara, sama. Tapi kalau kita semaya di Masjidil Haram dan Tanah Haram Mekah, 100,000 kali ganda. Tak jumpa tempat lain. Kita tubik sikit je ke Tanah Halal. Nak pergi niat umrah. Mana? Di Tanaim. Tak jauh, 5 kilo ya. Naik taksi pergi Tanaim. Kita tubik, kita semaya situ. Tak boleh 100,000. Sebab keberkatan pada Tanah Haram Mekah. Duk Mekah 5 hari, 6 hari orang pergi umrah. Dia pergi Madinah. Siapa di Madinah? 100,000 tak ada lah. Dia tinggal 1,000. Tu pun dalam masjid Nabi. Luar daripada pagar masjid, tak boleh. Kalau semaya di hotel, tak boleh. Tapi kalau hotel di Mekah, boleh. Sebab apa? Masih lagi dalam Tanah Haram Mekah. Gandaan 100,000 tu dibahaskan oleh ulama bukan hanya di Masjidil Haram, akan tetapi di Tanah Haram Mekah. Oh, kalau gitu kita semaya di hotel, ustaz, rugi ya? Rugi buat apa pula? 100,000 juga. Tak boleh tengok Kaabah. Oh, pula. Gitu. Tengok Kaabah, pahala lain pula. Daripada Madinah, kita pergi ke Masjidil Aqsa. Tak ada dah 1,000. 100,000 tak ada. Boleh berapa? 500. Balik ke masjid kita, kembali normal. Ini gandaan pahala disebabkan oleh tepat. Manakala ada juga Allah gandakan pahala disebabkan oleh waktu ataupun masa. Contoh, bulan Ramadan. Khusus lagi 10 malam terakhir. Khusus lagi Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Habis tak habis? 10 Muharram yang dijanjikan amal hak kita buat gandaannya. Bulan-bulan haram. Kemudian ni secara khusus kita berada di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Naknya supaya kita ni ya mari rasa nak beramal. Sebab tu kita kena buat benda pelik. Termasuk benda pelik hak hamba buatnya inilah. Hak ni hak mampu buat. Okay. Hamba dalam beberapa tahun, lebih kurang 4-5 tahun, masuk saja Zulhijjah, pergi kuliah maghrib, kuliah subuh, hamba pakai ihram. Supaya apa? Supaya orang tanya. Okay. Bukan nak sahur. Okay.
Kita ni bila kita buat benda pelik, tak bersalah pun dengan sunnah Nabi, tak bersalah. Jadi orang kata, "Ustaz, ada kursus umrah ke?" Dak Lepas tu pakat masuk Zulhijjah dah. Masuk dah Kadang-kadang orang tak berhasil. Allahu Akbar. Rugi lah. Sebab apa? Sebab waktu ni 1 hingga 10 ni waktu yang sangat-sangat hebat. Bahkan bila sahabat tanya, adakah ia lebih disukai daripada kita berjihad di jalan Allah? Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Dan Nabi memberikan pengecualian. Illa, kecuali rajulun kharaja binafsihi wa mali. Seorang lelaki yang pergi berjuang, pergi berjihad binafsihi wa mali, dengan diri dia, dengan harta dia. Falam yarji'u min dhalika bisyai'. Kemudian dia dah tak kembali. Pahala mati syahid tu saja tak mampu untuk dilawan oleh 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nak oyak besar. Sebab itu kita kena berasa besar. Allahu Akbar. Sebab itulah digariskan oleh para ulama dan disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak buat gapo? Kata amal soleh. Ada orang tanya, "Ustaz, amal soleh gapo Semaya, puasa, baca Quran, tolong orang, sedekah, rebel, amal soleh." Hidup mikir, nak buat amal soleh gapo? Allahu Akbar. Jadi dalam tempoh 1 hingga 10 Zulhijjah ini, antara amal yang mudah Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Ibnu Umar ni, fa'akthiru fihin, Nabi kata, perbanyakkanlah padanya minat tasbih, perbanyakkan tasbih. Ada orang bila dengar perbanyakkan tasbih, dia pun ambil tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Okey, baik. Ada orang bila dengar perbanyakkan tasbih, dia semaya tasbih tiap-tiap malam, tak ada masalah. Bid'ah ustaz semaya tasbih. Hak nak kata bid'ah lah. Orang semaya tasbih, dalam sekali dia semaya tasbih 4 rakaat lah. Kita buat malam 2 rakaat. Kalau buat siang 4 rakaat direct salam. 4 rakaat tu dia akan tasbih sebanyak 300 kali. Nabi kata apa? Fa'akthiru fihinna minat tasbih. Perbanyakkanlah padanya antaranya tasbih. Banyak tak buat? Banyak 300. Sesuai tak dengan hak Nabi suruh? Sesuai. Bid'ah ke mana? Allahu Akbar. Ada ajin jumpa seorang tu imam dikeluar lah. Dia semaya tasbih tiap-tiap malam. Allahu Akbar. Memang insan pilihan lah. Tiap-tiap malam semaya tasbih. Kita buat juga setahun sekali, setahun 2 kali lah. Malam raya. Kita buat juga bila? Dalam bulan puasa. Bila? 10 akhir. Tu pun ambil juga malam ganji. Ni tiap-tiap malam. Ustaz, boleh ke kita nak buat semaya tasbih tiap-tiap malam? 10 malam pertama di bulan Zulhijjah ni? Boleh. Sesuai dengan apa yang disebutkan. Fa'akthiru fihinna minat tasbih wat takbir. Yang kedua, ungkapan takbir. Perbanyakkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan dalam riwayat menyatakan bahawasanya sahabat Nabi SAW, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an dan juga Abu Hurairah radhiyallahu an, ada riwayat kata Ibnu Umar masuk saja Zulhijjah. Kita baru ni masuk Zulhijjah, hari Ahad malam Isnin kan. Masuk saja Zulhijjah, Sayyidina Umar dengan Abu Hurairah dia keluar tubik daripada rumah dia dalam keadaan bertakbir. Tubik rumah tu takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Supaya takbir raya gitu. Bila orang dengar tu, orang lain pun ikut takbir juga. Apa boleh kau kita nak takbir lagu tu malam ni? Lepas Isya kan? Lepas Isya habis zikir kita pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ramai-ramai Allahu Akbar, Allah. Penuh sejik tobat. Pakak mari tanya, esok raya ke? Sebab segala benda tu pelik.
Sedangkan benda ni tak pelik bagi sahabat. Bila Nabi kata perbanyakkan takbir, mereka selalu takbir. Suruh macam tak boleh nak buat lagi ustaz. Okey, tak apalah. Kita masing-masing lepas ni balik Mayesa ni. Okey, naik motor, nak sampai rumah tu takbir. Kuat tak apa? Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Cuma mau takut tak ada sampai rumah. Oh, telefon boleh. Pelik ni, lama lagi nak raya ni. Takbir tu. Sedangkan sahabat buat. Jadi kita boleh takbir. At-takbir wat-tahlil. Wat-tahmid. Fa'akthiru fihinna minat tasbih wat-takbir wat-tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Perbanyakkan tahmid. Satu sunnah mudah. Ambo ajaknya ni kali pertama ambo nak mari pula. Kalau orang panggil lah, kalau orang tak panggil tak boleh mari dah. Sebab ada satu benda ambo nak kongsi berkenaan dengan 40 sunnah harian Nabi. Nak pergi sosok. Waktu tak maghrib isyak tak ada. Dia kena ceramah Maulidur Rasul. Berat ustaz ni minta. Orang lain cari dia minta. Mungkin dia gini lah tuan-tuan. Benda hak kita tahu benda tu daripada sunnah Nabi. Kemudian kita beramal, kita merasai nikmat beramal. Kita nak kongsi kau dengan orang. Nak kongsi. Supaya kita pergi kedai tom yam, kita makan tu sedap. Agak-agak kita ya aku kata Tok Imeh pergi sini-sini, Tok Imeh kena singgah. Oh kalau Tok Imeh tak singgah, dak sedap setengah mana. Kena pergi sendiri. Jadi kos itu supaya apa? Supaya kita boleh buat juga. Ini semulalah nanti. Antara sunnah Nabi yang nak dikaitkan dengan perbanyakkan tahmid adalah bila minum. Nabi ajar nak minum bismillah. Bismillah kita mau minum. Telah tu alhamdulillah. Itu bismillah pula. Alhamdulillah. Kaedah ataupun sunnah Nabi ajar. Kita tak ambil botol gak gok. Alhamdulillah, lari sunnah. Bahkan ustaz kalau setengok bila nak habis. Nabi ajar sabar. Baru boleh perbanyakkan bismillah, perbanyakkan alhamdulillah. Situ duduk. Yang terakhir kalimahnya adalah wat tahlil. Jadi pak ungkapan ni mudah. Tak payah hafal. Memang ada dah. Perbanyakkan tasbih, wat takbir, wat tahmid, wat tahlil. Hak tiga ni biasa. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ni biasa kita sebut. Biasa kita buat. Lepas subuh 33. Lepas zuhur sama, lepas asar, lepas maghrib, lepas isyak. Cuma daripada 4 tu tak ada situ. Kau dia tahlil. Tahlil biasa kita buat bila? Kalau masjid ni biasa buat tahlil. Hari kami oleh jemaah kau. Hari kami oleh jemaah sini ada ke? Kuliah. Tak ada. Ada ke kami oleh jemaah buat ke di sini? Kalau ada nak buat. Maksudnya tidak program khusus lah. Sebab ambo sebut tempat ambo. Kalau di Johor tu kebanyakan masjid surah kami malai jemaah Yasin. Dia panggil yasinan dan tahlilan. Yasin tahlil. Kalau contoh sini menggau kuliah penuh, tak apalah. Kalau ada kuliah patutnya ustaz tu nak mari buat tahlil. Baca Yasin buat tahlil. Lebih-lebih lagi pada 1 hingga 10 Zulhijjah ni. Sebab Yasin sekali habis Yasin 10 kali khatam Quran dari segi ganjaran pahala. Tahlil Nabi suruh wat tahlil. Perbanyakkan tahlil. Nak tahlil tiap-tiap malam tak apa. Tapi takut pelik pula ustaz. Orang tanya, kerek tahlil berapa orang mati kapan nemo? Orang kita gitu, tahlil je orang mati, tahlil je orang mati. Tahlil ni ungkapan la ilaha illallah. Sebab tu kalau kita susung 4 ungkapan ni, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Duk semua 1 hingga 10 ini ungkapan yang kita sebut.
Masuk kereta, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ulai-ulai. Hak nak pergi kerja, siapa pak kerja. Balik pun ulai hak sama. Ustaz, nak dengar juga Kelantan FM lepas daripada 10 Zulhijjah. Nak dengar ke apa lagu gaya? Orang tak cakap lagu gaya ni. Raya haji ni. Tidak raya puasa. Okay? Dan 4 ungkapan ini jugalah ungkapan yang diberikan oleh baginda Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim. Ke siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila peristiwa Al-Isra wal Mi'raj? Bukan Mekah, langit ke-7. Nabi Ibrahim kata apa? Wahai Muhammad, pesan kepada umat kamu supaya memperbanyakkan tanaman syurga. Nabi tanya, wahai Abul Anbiya, hei bapak segala Nabi, kenapa dia tanaman syurga itu? Perbanyakkan lafaz subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sehingga ulama menyatakan bahawasanya setiap kali kita sebut tu, setiap kali sebut ni, satu rangkap ni, pak-pak tu kita sebut, tumbuh sepohon pokok di syurga. Riwayat yang lain, ungkapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, nilai dia, ganjaran dia khairum minad dunya wa ma fi. Ada dalam hadis. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu akbar. Amal yang mudah Nabi beri supaya kita perbanyakkan dalam tempoh yang sangat-sangat hebat. Ini yang pertama. Yang keduanya, dalam tempoh 1 hingga 9 Zulhijjah, okay, kita digalakkan untuk berpuasa. Okay. Ustaz, berapa hari nak puasa? Hak moleknya 9 hari. Start daripada hari Isnin mau ni. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Rapat. 10 tak boleh dah. Hari raya. 9 hari. Seli-seli ke? Tak direct. Aloh. Puasa ni hari tu pun seli-seli. Jenuh nak berhabis. Ada orang ambil seminggu dua hari lah. Isnin Khamis, Isnin Khamis. 3 minggu baru habis puasa ni. Tak apa lah. Kau ni nak direct 9. Tak ada. Tak ada 11 hari. 1, 3, 5, 7, 9. Boleh 5 hari. Seru berat 5 hari. Isnin Khamis. Isnin Khamis, Isnin Khamis. Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin. Selasa sorry. Hari Arafah. Banyak juga. Kalau banyak juga 2 hari. Tarwiyah Arafah. Hari ke-8 dan hari ke-9. Berserah berat 2 ni. Berat juga soy lah. So ni tak ada diskaun dah. Usaha supaya puasa Arafah tu kita buat. Sungguh Ustaz siapa marah-marah gitu mah. Wajib ke? Sunat. Si baik sunat. Nampak sangat tak saya puasa. Hukum dia sunat. Tapi ganjaran dia, kata Nabi SAW, puasa Arafah, aku mengharapkan supaya Allah mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Mahal. Ustaz sedap lah, Ustaz segar. Hamba ni tak cakap. Hamba ni tak boleh nak puasa. Wajib hari tu boleh lah. Tupung. Nebeng. Ni sunat lah. Baik. Orang sakit ke, orang tak sakit ke, orang sihat ke, orang tua ke, puasa. Tak boleh Ustaz. Kita kau menentukan kita boleh ke tak boleh. Tak. Mampu tak mampu untuk kita puasa tu Allah. Kalau Allah beri, gagah kita. Sebab tu 9 Zulhijjah, hari Arafah, hari Selasa. Dekat dah, hari ni 1. Ahad, Isnin, Selasa. Pagi tu, bangun sebelum subuh, sahur. Sahur niat untuk puasa Arafah. Okay? Mari sembahyang subuh. Balik sembahyang subuh, jangan singgah Kedah. Singgah habis. Tak, hamba puasa. Tapi kat saing ajuk. Kita kata, hamba puasa. Lebah sangat mung. Sini, aku belanja. Belanja? Okey. Dengar belanja habis.
Patutnya puasa. Okay. Pukul 9 okey lagi. Pukul 10 okey lagi. Dia kata, ustaz lain ustaz. Sekala pukul 9, beronah dah buruk. Hari ni okey. Okey. Zuhur okey lagi. Teruskan. Asar okey lagi. Alhamdulillah. Dah ni. Pukul 7, 5 minit. Dia buat beronah buruk. Buka. Allah, ustaz saya lah. Saya tak saya. Buka. Pahala. Tak boleh pahala apa? Pahala bukan tugas kita nak tentu. Pahala tu hak Allah. Allah nak tengok kita ni sungguh kodok. Kalau awal-awal esok puasa dah, hamba tak boleh. Tak terah lagi tak boleh dah. Bukan marah ni nasihat. 9 Zulhijjah, Allahu Akbar. Hari hebat. Kalau kita tak ambil peluang, sebab apa? Peluang ini hanya ada kepada orang yang tak buat haji. Orang yang berada di bumi Arafah. 9 Zulhijjah ni tidak sunnah untuk dia berpuasa. Rezeki kita boleh gaji 9 Zulhijjah. Suruh nak puasa. Dia pun puasa, tak boleh pahala. Mana pula puasa tak boleh pahala? Sebab tidak sunnah. Sahabat-sahabat yang ikut serta bersama dengan Nabi pergi buat haji. Sahabat tengok dan sahabat bagi tahu. Aku tengok Nabi di hari Arafah, Nabi tak puasa. Dia pergi dengan Abu Bakar, pun sama. Saidina Abu Bakar tak puasa pada 9 Zulhijjah. Dengan Saidina Umar pun sama. Jadi peluang untuk kita puasa ni bila? Ketika mana kita tak pergi buat haji lagi. Lah ni. Allahu Akbar. Boleh dah insya-Allah. Niat dulu. Agak-agak kalau hari tu tak boleh buat pun boleh dah pahala niat jadi ya. Tuan-tuan. Kalau boleh suasana tu kita nak. Jangan suasananya balik semaya subuh 9 Zulhijjah hari Selasa ni minggu depan ni penuh dah kopi. Penuh tu hak serba, hak pia, hak pakai jubah, tarik roti telur dua. Oh jeng. Habis aku ngajar. Tuan-tuan, kita dari segi bab ilmu ni, alhamdulillah ilmu kita ada. Cuma so lagi kita nak tambah ke dia? Beramal. Ilmu ada. Beramal dengan ilmu. Itu kita nak. Jadi kita usahakan supaya kita boleh puasa. Paling-paling dok pun sehari lah. Jangan tak puasa langsung, rugi. Dan kemuncaknya hari ke-10 lah. Hari raya korban. Amba stop dulu situ. Amba nak pergi ke jadual pada 9 Zulhijjah. Kalau masjid kita ni lah, hari 9 Zulhijjah tu, hari Selasa, lepas subuh ada ke dia? Ada program ke apa lepas subuh? Mana? Baca Quran sampai pukul 8. Dah, pukul masuk syuruk. Lepas tu balik okey. Kita bagi lalu azan dulu. Kau mana? Kau tunggu. Sini tunggu Baik. Tuan-tuan, orang lain ni kalau kita kata dalam hadis ni kitab ni sebut gini, dia kata dia nak satu lagi rujukan. Apa dia? AI. Budak-budak lah ni lah kalau kita kata kitab ni ulama ni kata gini kena buat. AI kata AI dia nak dengar. Baik, ambo saja je tanya AI, susunkan satu jadual untuk dilaksanakan pada 9 Zulhijjah. Bermula daripada pagi. Dia pun susun 5:30 ataupun pukul 5 pagi bangun. Dia kata sembahyang tahajud sekurang-kurangnya 2 ataupun 4 rakaat. Lepas tu sahur, niat puasa Arafah. Lepas sahur istighfar 100 kali. Dia tolong buat checklist kau gitu. Lepas tu sembahyang subuh. Sembahyang subuh berjamaah. Lepas sembahyang subuh, dalam senarai tu dia kata apa? Jangan bangun. Jangan bangun. Berzikir hingga naik matahari.
Ai kata, ai ambil mana? Rupa-rupanya diambil daripada hadis riwayat Muaz bin Jabal. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muaz bin Jabal? Man salla salatal fajr. Syarat dia, siapa yang sembahyang subuh, thumma qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullah, berzikir kepada Allah, hatta tatlu asyam, sehingga naik matahari, wajabat lahul jannah. Maha. Ustaz boleh buat jaga tak? Hak ni offer tiap-tiap hari boleh buat. Okay. Cuma perlu ada pengorbanan. Ada erti sebuah pengorbanan. Korban ke apa? Masuk. Hak ni hak payah ni. Sebab tu dalam Quran ada satu surah namanya surah Al-Asr. Allah bersumpah, wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia, habis bateri ke? Ada. Sesungguhnya manusia, semua manusia, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian. Barulah Allah datangkan pengecualian. Kecuali illal ladina amanu. Pengecualian yang pertama ialah orang beriman. Dia tak urus. Illal ladina amanu. Illal tak boleh. Halo, minta maaf. Dia tak duduk di rumah lagi tu. Mari sini selalu. Pak teman. Illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman satu. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Kerja dia apa? Wa tawasau bil haqq. Berpesan-pesan dengan kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Okay. Lepas maya subuh tu, okay, alhamdulillah ada aktiviti ke dia? Baca Quran. Dia panggil apa? Budaya Quran. Betul? Baca ramai-ramai kau lagu mana? Sini. Baca dengan terjemahan ke? Tak. Dengan terjemahan. Alhamdulillah. Itu satu budaya yang sangat-sangat hebat. Baik. Atau ada cerita juga tu. Cerita tu setengah jam mula lah. Okay, sebab panjang sangat. Okay. Lepas daripada zikir sampai waktu syuruk, okay, jangan balik lagi. Dalam list tu, sembahyang 2 rakaat. Okay. Waktu syuruk tak boleh sembahyang lagi. Okay. Sekurang-kurangnya tambah 13 hingga 15. Ataupun boleh hingga 20 minit. Barulah masuk waktu isyraq. Okay. Ada kitab dia tak tulis waktu isyraq, dia tulis duha pada awal waktu. Hak mana so ni? Dua-dua betul. Masuk waktu tu, okay, lepas kalau syuruk kita berapa ni? Syuruk ne tepat mon ne 57 keluar. Ne 50? Ne 50 ne. Okey. Lebih kurang kita ambil 7 suku lah. Okey, 7 suku kita nak niat duha pun boleh, nak niat isyraq pun boleh. Dua-dua betul. Tak sabarlah. Salah mu, neraka. Jangan. Sebab ulama bahadah. Dua-dua boleh. Hak tak bolehnya tak buat ya. Itu tak boleh. Semaya 2 rakaat baginya pahala haji dan umrah. Ditulis situ. Ayat ambil mana ni? Hadis riwayat Tirmizi. Hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW sebut, okay, sesiapa yang sembahyang subuh berjamaah, diikat dengan berjamaah, kemudian dia duduk di tempat sembahyangnya, berzikir kepada Allah sehingga naik matahari, kemudian dia sembahyang 2 rakaat, baginya pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna, kata Nabi. Allahu Akbar. Jadi 9 Zulhijjah ni nak buat esok selalu pun tak apa, tak tunggu 9. Tak ada masalah. Cuma kita nak ambil kelebihan waktu hari Arafah tu. 9 Zulhijjah tu
jangan balik sebelum kita semaya 2 rakaat selepas daripada waktu isyraq. Ni tugas siapa ni? Tugas AJK masjid. Kena susun jadual, buatlah gapo supaya nak eret masuk, orang hok mari semaya subuh tu jangan balik sebelum isyraq. Tidak marah. Nak royaknya kita mari dah masjid. Semaya subuh berjemaah dah. Lepas subuh tu kelik. Rugi. Sebab apa? Amalan selepas subuh tu sangat hebat. Tapi payah, tak payah. Tak tahulah kalau masjid ni boleh buat. Alhamdulillah. Ambo kalau masjid tempat ambo tu lah, yang di keluar tu, kalau contoh dalam seminggu tu ada cuti tengah. Ya, biasa kadang-kadang ada cuti umum kita maklum Okey, esok cuti tapi esok tak ada kuliah. Jadi minta sangat tolong tunggu. Lepas maya subuh tu tolong tunggu. Biar siapa lepas isyraq semaya 2 rakaat balik. Boleh? InsyaAllah tinggal 3 orang. Daripada hok ramai-ramai tu tinggal 3 orang. Payah tuan-tuan. Kecuali yang kental saja boleh buat. Dan hamba pernah singgah satu tempat di Masjid Rusila. Allahu Akbar. Hamba pergi semaya subuh situ. Lepas semaya subuh, tak ingat lagi apa tu. Dia tak ada kuliah. Okay. Lepas zikir, okay. Lepas doa tu, Tok Imam ada kijal itu. Hak lain tak gerak. Duduk situ. Duduk zikir sendiri. Sampai waktu isyraq. Dia sampai waktu syuruk. Lepas tu ada hak bangun. Lepas masuk biasa bunyi je kan. Bunyi je tu ada hak bangun. Hak bangun tu dia boleh dah ke dia? Wajabat lahul jannah, janji Nabi. Hadis riwayat Muaz bin Jabal. Hak tunggu sikit lagi, masuk waktu isyraq, bangun semaya 2 rakaat, dapat pula ganjaran hak ni. Hadis susun. Macam tempat ambo. Dia istilah ni kita ni sebagai duta. Biasa kalau arwah Tok Guru dulu dia sebut, kita ni duduklah mana pun kita ni adalah duta kerajaan negeri. Okay. Benda comel hak tempat negeri kita buat, kita bawa pergi. Ambo bawa pergi gapo sana? Program penghayatan hari wukuf. Okay. Ambo buat lebih kurang 5 tahun dah sana. Okay. Sebab program penghayatan hari wukuf ni negeri lain tak ada buat. Negeri kita Kelantan. Ikut parlimen. Pasal mah mana di Meranti dan sebagainya macam ada ikut parlimen. Okay. Ambo bawa pergi sana. Tapi kita tak buat waktu duha tu. Kita modify sikit. Modify kan? Bermula daripada subuh. Okay, lepas subuh tu ada kuliah. Kita basic dah dengan pengkuliah. Berhenti selepas masuk isyraq. Okay. Syuruk tu jangan berhenti lagi. Sebab kalau wallahu alam pakai balik rugi. Okay. Jadi dia akan berhenti bila dah masuk syuruk. Berhenti tu berhenti buat sendiri ke? Tak. Berhenti kuliah, kita akan buat semaya isyraq 4 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. Habis semaya isyraq 4 rakaat, kita sambung dengan solat duha 8 rakaat. 2. Lepas tu doa. Habis doa pakai kelip. Ustaz jamu puasa 9 Zulhijjah kan? Tak makan modal. Jadi kita susung. Orang hak tahu dan beramal, alhamdulillah. Tapi benda tu kita nak uji juga kepada orang walaupun dia tak tahu. Tapi dia duduk juga, dia boleh. Okay. Sikit lagi ambo. Ambo suka perhati gelagat orang. Baru ni ambo balik daripada keluar nak balik ke Kelantan, singgah di satu masjid di Pahang. Biasa ambo singgah situ sama. Ambo singgah kuliah subuh pagi tu sepatutnya ada ustaz. Ustaz tu tak boleh mari, tak tahulah. Buana perut kau guano. Tapi moga bukan tempat kita. Kalau tempat kita mau naik dah. Ganti lalu lah. Tapi tak boleh apa ni tempat orang kan. Ambo perhati orang. Okay, bila AJK umum kata tak ada kuliah, ada apa pakai kelik? Ada hak duduk, dia pun berzikir. Ambo perhati. Ada 2-3 orang tu, dia berzikir, dia tengok je. Ada lagi berzikir. Masuk syuruk je. Dia masuk syuruk, dia pun bangun, dia balik. Wajabat lahul jannah. Ini orang ngaji. Ada tu bila masuk syuruk bunyi je, dia zikir lagi. Dia pelepah 13 minit, dia pun bangun semaya isyraq.
baginya pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Allahu Akbar. Ni untung kita mari ngaji. Kita datang kuliah, kita mari dengar kuliah ni, supaya kita boleh beramal dengan apa yang Nabi SAW tinggalkan, yang benda tu sangat mahal. Betul. Habis itu untuk 9 Zulhijjah. Jadi usahakanlah supaya ramai boleh kekal. Nak susun lagu mana terpulang. Kemuncak kepada 10 hari yang hebat ini ialah pada hari nahar. Hari nahar, iaitu hari raya korban. Surah pendek, surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Ayat 2 Allah sebut fasalli li rabbika, dan sembahyanglah untuk Tuhanmu sembahyang raya. Wanhar, dan sembelihlah haiwan korban. Maksudnya raya haji ni kita ada tugas. Tugas apa? Sembelih. Tugas apa? Berkorban. Allahu Akbar. Kalau nak cerita berkenaan dengan kelebihan korban, itu semua tahu dah. Berkenaan dengan bilangan bulu, berkenaan dengan belum sempat darah ni siapa ke tanah, pahala boleh dah. Binatang inilah akan jadi kenderaan untuk kita. Tu kita tahu belakang dah. Cuma laginya nak kepada keinginan untuk beramal. Betul ya? Bila Allah Subhanahu Wa Taala campakkan ke dalam diri kita satu pengetahuan dan keinginan untuk beramal, alhamdulillah. Rebel. Kalau macam tempat kita, segi berapa? 7, 8. 700, 800. Oh, mahal Ustaz, 700. Tempat lain mahal lagi. Ada orang, dia ada duit. Bukan kata segi sekor pun boleh dia buat. Tapi tak rebel. Kita aja, rebel. Hamba tak makan daging. Rebel ni bukan sebab nak makan daging. Kalau nak makan daging, tak payah tunggu rebel. Malam ni boleh pergi beli daging. Tak. Masuk rebel di masjid, bayar mahal. Buat kelik rumah 5 kilo. Tu orang nak daging. Korban sebab arahan Allah. Perintah Allah. Allah suruh. Allahu Akbar. Allah beri kita banyak. Kalau nak kira gaji lah, orang hak makan gaji. Kita ambil lah orang hak gaji 2,000 sebulan. Tu standard biasa lah. 2,000 kan setahun 24,000. Pas nak masuk sogi 700. Saya 700. Acuk Allah tukar 700 ambil kita, hak lebih tu Allah ambil. Serah lagu mana? Jangan. Pula. Sebahagian saja. Dan harta, semua harta ada dalam dunia ni hak Allah. Allah atur masuk akaun kita sikit, akaun orang ni sikit, akaun untuk email banyak. Contoh. Siapa masuk, Allah minta. Minta tu pun kembali kepada kita. Rebel ni nampak je tubik 700. Nampak je tubik 800. Tapi kembali banyak lagi kepada kita. Sebab apa? Sebab kerana kita mematuhi perintah Allah. Allah suruh rebel. Allahu Akbar. Jangan siapa kita kupik dengan Allah. 700 mahal Ustaz. Masuk luar negara, ada hak 500. Ada hak 400. Hak paling murah hamba jumpa 185. Korban di India. Sogi tu, 185. Tapi kalau orang tak asing, 185 je kupik nak buat tubik. Allahu Akbar. Jangan. Harta kita adalah hak Allah. Kita ni Allah suruh buat tubik tu je. Rebel pun rebel kambing, rebel pun rebel lembu. Nabi Ibrahim AS Allah suruh rebel korbankan Ismail. Nak boleh kau Ismail ni bukan senang.
Nabi Ibrahim nikah yang pertama dengan Sarah. Tak boleh anak. Kemudian pergi ke Mesir. Kita baca kitab sirah. Pergi ke Mesir. Hajar tu adalah hadiah daripada Raja Mesir. Wak balik ke Palestin semula. Sarah tengok, kau tu lelaki aku, nak sangat kau anak. Tak apalah, nikahlah dengan Hajar. Nikah dengan Hajar, alhamdulillah. Allah kurniakan anak. Nabi Ismail. Tak boleh tengok. Boleh anak dok main dengan anak. Tua tengok. Bawa pula. Pergi tinggal di biwadin ghairi zi zar'in. Satu lembah yang tak ada orang. Tak ada penghidupan situ. Mana Mekah? Letak tinggal pakai kelip. Allahu Akbar. Gi juga tengok sekali-sekala atas arahan Allah. Siapa Nabi Ismail ni istilahnya boleh buat kerja sekali dah. Remaja lah kita kata. Datang pula arahan untuk sembelih. Alolah. Tapi Nabi Ibrahim ni, Amo pinjam perkataan daripada Ustaz Badli Shah, seorang yang never say no. Gapo je arahan daripada Allah, yes boss. Tak rajin kata, tak boleh. Rebel lain ya. Dalam keadaan dia nak pergi rebel tu, nak pergi sembelih. Nak pergi sembelih Nabi Ismail tu, okey. Mari seteh. Janganlah bereh munok boleh anak ni payah dah. Gini-gini. Waktu datang kepada kita, wajib hajinya melontar jamrah. Tu ambil anak batu, kutip anak batu. Okey, 10 Zulhijjah melontar 7 biji anak batu. Mana Jamratul Aqabah. Bismillahi Allahu Akbar, rajmal lisyayatin wa hisbi. Bum. Memang marah tapi ikut peraturan ya. Ni gini ya pusing. Marah tu kau setan tu. Okey. Ujian. Sehingga melepasi ujian itu Allah ganti dengan apa? Seekor kibas. Yang sempurna. Ni sapalon ni kita buat. Dia disebutkan oleh para ulama, kita sembelih learning ni bukan semata-mata sembelih haiwan korban, akan tetapi sembelih sifat. Sifat kedekut, sifat sombong ada dalam diri tu sembelih. Sifat tu baik. Harta ni bukan harta aku ni, harta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sembelih. Sebab tu peluang untuk kita ni tuan-tuan kena ingat. Ambo ayat ni depan hak masuk rebel belaka ni. Berapa ekor masjid kita tahun ni? Seekor. Mana pakai tak ada jual kakak kalau kau mana? Iyalah kita biasa buat di rumah-rumah kan. Kalau tempat ambo di sana tu, masjid ni 15 ekor, masjid ni sebab dia kupu buat di masjid seni. Sebab jual kakak ramai. Macam kita rumah ni buat juga tapi tidak di masjid lah. Baik. Tuan-tuan, peluang untuk kita sembelih haiwan korban dengan niat korban dapat pahala korban. Setahun ada 4 hari. 4 hari ni ya. 10 hari raya korban, 11, 12, 13 hari tasyrik. Kita sembelih haiwan korban dengan niat korban dapat pahala korban. Hari lain tak boleh. Ustaz, amo nak sembelih makluk nanti. Berapa ekor? 3 ekor. Niat korban. Boleh makan tak daging? Daging boleh makan. Boleh tak pahala korban? Tak boleh. Sebab bukan tangan dia. Orang yang dah masuk korban, tak kira lah awak di rumah ke, awak di masjid ke, awak di luar negara, alhamdulillah, tahniah. Orang yang belum masuk, jangan biarkan 4 hari ini berlalu tanpa kita masuk korban. Usahakanlah. Okay? Masuk juga walaupun sogi. InsyaAllah Ustaz. Dia pun tunggu 10 hari bulan tak masuk lagi. Ada lagi 3 hari lagi tasyrik. Dia buat lawan-lawan lagi ni. 14 hari bulan. Allah, terlepas. Sebaik selamat duit aku. Allah tanya. Dan kita ambil satu hadis Nabi SAW, hadis ancaman. Apa kata Nabi?
Orang yang berkemampuan untuk berkorban, tetapi dia tak masuk korban, jangan dekati tempat sembahyang kami, kata Nabi. Nabi tak siwi pergi sembahyang dia. Ini hadis ancaman. Kita ada duit, tapi kita saya kopiti. Jangan. InsyaAllah. Kita sama-sama melaksanakan ibadah korban. Okay. Penutup untuk pertemuan kita pada malam ini, masya-Allah, lepas ni tak main nak kuih tak apalah. Amo nak wiso amalan sunnah mudah yang perlu kita buat sebelum tidur. Bismillah. Alhamdulillah. Hak ni ramai tahu. Ramai hak buat. Tapi ramai hak tak istiqamah. Tapi bukan orang masjid ni, orang masjid lain. Okey, apa? Sunnah sebelum tidur. Okey. Yang ni disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, Nabi SAW setiap kali masuk ke tempat untuk tidur, setiap malam masuk untuk tidur, Nabi SAW akan menemukan tangannya gini. Nabi buat lagu ni. Okay. Nabi buat ke dia? Nabi baca 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kemudian Nabi tiup. Kemudian Nabi sapu. Sapu tu bermula daripada mana? Bermula dari kepala. Sapu ni seluruh tubuh yang tangan sapa. Nabi buat apa kali? Nabi buat 3 kali. Soalan saya, semalam, tidur semalam, berapa orang hak buat? Jangan pelawak dalam masjid. Hak buat. Ustaz, saya buat tapi saya tak siap kat tangan, Ustaz. Takut riak pula. Tak apalah, yang buat tu alhamdulillah. Ustaz, saya buat. Saya baca saja 3 kul. Saya baca 3 kali, tapi saya tak tiup, saya tak sapu. Boleh, tapi tidak menepati sunnah. Warna pula sebab Nabi buat lagu tu. Nak mendapat kelebihan sunnah, buat seperti mana yang Nabi buat. Oh, tuan-tuan, benda ni mudah. Tak pakai modal. Modal dia lah. Okay, baca, tiup, sapu. Dan Nabi tak rajin tinggal. Ustaz, saya buat dah dulu. Lepas ceramah Maulidur Rasul adalah setahun tu. Buat dah lah seminggu. Lepas tu tinggal. Tak apalah. Peringat tu, kita buat pula. Dan doa-doa sebelum tidur. So tuan-tuan lebih banyak hafal lah daripada saya. Okay. Doa biasa, hak biasa kita baca doa sebelum tidur, doa lagu mana? Bismikallahumma ahya wa amu, ataupun Allahumma bismika amutu ahya. Selain daripada tu tak ada, Ustaz. Hak tu kelah pasti. Kelah tadika. Kita hok mari ngaji ni tambah so lagi boleh? Tambah so lagi. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Okay. Memang dalam koleksi doa Nabi tu ada. Dia ambo lebih tersentuh dengan arwah Tok Guru, dia sebut doa ni. Dia kata apa? Nabi ni nak tidur pun kecek lagi dengan Tuhan. Ke mana doa tu? Nabi ngadu, Bismika Rabbi, dengan namamu ya Allah, wada'tu jambi, aku perebah belakang aku. Wa bika arfa'u, dengan namamu juga ya Allah, aku bangun esok. In amsakta nafsi faghfir laha, sekiranya engkau menahan ruhku. Kita tidur, ruh tu baik. In amsakta nafsi, sekiranya engkau tahan ruhku daripada masuk balik. Ruh tu baik, hak tinggal jasad. Jasad hak tak ada ruh, orang panggil apa? Banyak. In amsakta nafsi, mutahan ruh aku, faghfir laha, mu ampunkanlah aku. Wa in arsaltaha, dan sekiranya mu lepas balik ruh tu masuk semula dalam jasad, fahfazha, mu peliharalah dia. Bima tahfazu bihi ibadakas salihin, seperti mana engkau memelihara hamba-hamba yang soleh.
Kita dengar. Lebih-lebih lagi Tok Guru bila dia kecek ke, dia guna bahasa kita. Serzu. Allah. Sampai tahap tu sekali Nabi. Nak tidur tu kecek lagi. Kita kecek juga dengan telefon. Gok atas muka. Tengok lu, balik lu. Asal bong atas muka. Okay. Ada soal lagi hadis hak panjang lah doa. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik rahbatan wa gharbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Ni doa panjang sikit. Itu semulalah kita beri insya-Allah. Okay, sekadar itulah untuk pertemuan kita pada malam ni. Minta maaf lah terlebih masa ni. Lebih sangat dah tu. Moga sekali-sekala boleh mari ni. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, buruk dalam tu datangnya daripada kelemahan kita semua. Hakikatnya semua ilmu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala. La ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Dan pihak masjid mengucapkan jazakallahu khairal jazak kepada Al-Fadhil Ustaz di atas perkongsian berkenaan dengan hijrah Zulhijjah, erti sebuah pengorbanan. Mudah-mudahan memberi pengajaran kepada kita dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Tidak payah lari untuk kita sama-sama melaksanakan amal ibadat kita kepada Allah Ta'ala, dan juga mengambil pengajaran untuk jadikan sebagai satu motivasi dalam kehidupan kita lah, untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala insyaAllah. Dan pihak masjid mengucapkan banyak terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz pada malam ini. Daripada jauh hari ni baru tolak rupanya. Gua ambil awal cuti, gua cikgu Ustaz ni baru cuti mari ni. Hari ni mari habis hari ni baru tolak. Alhamdulillah, selamat bersama dengan kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah beri kekuatan, beri cukup rehat untuk melaksanakan ibadah dan juga seterusnya bersama dengan para keluarga lah di Kelantan insyaAllah. Jadi insyaAllah untuk seterusnya kita buka untuk soalan kuis berdasarkan apa yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi. Jadi hak mana nak jawab boleh akak tangan, ada mic kita sediakan untuk jawab. Boleh jawab di tempat masing-masing lah. Hak baik perempuan ataupun lelaki, ada AJK yang sediakan. Dan insyaAllah siapa yang betul jawab boleh hadiah yang kita sediakan lah. Ini tanda bahawa kita beri tumpuan perhatian apa yang disampaikan. Okey, soalan yang pertama, apa yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz ada ceramah ni, antara amalan hak mudah Nabi bagi tahu kepada kita, hak mula-mula Ustaz royak ni. Tak kira lelaki apa kita buka dua-dua, lelaki ke puai ke? Mana? Siapa dia? Ayah Mak Deng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tasbih, tahmid, tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Betul Ustaz. Betul. Jadi kita jemput ada Al-Fadhil Ustaz lah. Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan hadiah pemenang kuis insya-Allah. Ayah mak kita Haji Muhammad Rusuki. Tahun lepas ayah mak ni. Tahun lepas haji.
2 tahun lepas. Soalan yang kedua kita terus lalu sementara ni. Hari ataupun waktu yang sangat hebat yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Hari gapo? Ada apa ke? Ya. Mantan siap kita. Hari 9 Zulhijjah. Ada? 9 Zulhijjah. Zulhijjah. Kan Ustaz? 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Kan Ustaz? Boleh ke? Hari yang hebat disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh. 10 hari pertama Zulhijjah. Boleh. Termasuklah 9 Zulhijjah. Okey, seterusnya yang ketiga, soalan ketiga, apa yang boleh kita tak kira ada tak tentu ke siapa-siapa ni. Anak muda pun boleh, budak-budak pun boleh. Anak-anak kita ada ni pun boleh jawab. Kita beri belaka. Seruan yang dibaca masa haji. Akad rangin kita ada akad rangin ada apa dulu lagi jawab tak ada akad rangin. Semangat ni, semangat. Okey, boleh baca ke dia? Labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik. Tak dengar. Jawab labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak. Kazu jawab. Dia boleh jawab. Okey. Betul Ustaz ni. Ustaz awak semangat dah hari ni. Boleh mai terima hadiah dengan Ustaz. Boleh hai ke? Duduk tengah-tengah kat tiai tu boleh tak? Untuk beda kita dan mandi jenazah. Okey, seterusnya Allah bersumpah dalam Al-Quran tentang kebaikan yang ada dalam 10 awal Zulhijjah. Surah baca ayat pun tak apa ataupun ayat surah pun tak apa. Siapa boleh jawab? Baca ayat dia surah. Jawab juga dia. Semangat dia. Ada orang luar pun ada boleh? Orang luar. Perempuan ke luar? Yang orang luar ada juga ni nak jawab ni. Soalan semula ulai. Allah bersumpah tentang kebaikan yang ada dalam 10 awal Zulhijjah berdasarkan ayat gapo? Ni Abedi ni. Adik kita. Kadi dulu. Kadi dulu. Ada ni. Kausar. Inna a'tainakal kausar. Washolli li rabbika wanhar. Salah. Ustaz ayat salah. Tidak tepatlah. Kita cari hak lebih tepat. Dengar. Surah Al-Fat. Surah Al-Fat. Surah Al-Fat. Boleh baca ayat? Tak ingat. Wal fajr walayalin Wal fajr walayalin ashr. terbaik. Alhamdulillah. Okey, terima hadiah daripada Ustaz. Okey, seterusnya antara dalam Islam digandakan pahala. Digandakan pahala kita buat amal itu disebabkan gapo? Amalan ibadat kita ni setengah-setengah tu digandakan Allah Taala disebabkan gapo? Salah satu Ustaz awak ayat 2 ni. Sebabkan gapo jadi digandakan pahala Allah Taala? Ada? Anak muda kita tak bunyi. Abang. Betul. Tempat dan waktu dua-dua. Sila terima hadiah daripada masjid. Tempat dan waktu. Disebabkan tempat maka amalan digandakan Allah Taala, dan juga disebabkan masa ataupun waktu juga digandakan oleh Allah Taala. Soalannya tempat antaranya Masjidil Haram.
digandakan pahala Allah Ta'ala, berapa pahala digandakan kalau mayat Masjidil Haram? Abek apa tu? Anak muda ada? Abek weh kau apa dia? Muslimat. Kau ingat abek juran ni? 100,000. 100,000 betul. Boleh wanhi tu. Sila. Cikgu juga ni. Kau sekali. Apa badi? Gojol. Ada. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya yang kedua, amalan yang disunatkan kita buat, amalan mudah kita buat, disunatkan kita buat di 10 awal Zulhijjah ni. Amalan gapo? Selain pada hak ayah mak ayat. Tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Ada. Saja ni malas awak ni. Orang luar tak ada, orang luar. Main. Okey. Kak ni sendiri. Toke ayat kecil. Berpuasa. Berpuasa. Tamu sekali puasa bila? Hak besar kali. Oh, tamu soalan pula. Tamu. Baik. Sila. Tamu soalan lalu. Hari Arafah. Okey. Boleh terima ni puasa, dan puasa pada 9 Zulhijjah hak paling besar sekali. Berapa pahala disebut dalam hadis Nabi? Apa pahala pahala yang diberikan, kelebihan yang diberikan bila kita puasa 9 Zulhijjah hari Selasa ni, insya-Allah. Dan antara puasa sunat hak paling utama berapa? Cikgu? Cikgu ada ni. Haji Cak. Hapus dosa 1 tahun lepas, 1 tahun yang akan datang. Sila Haji Jak. Ada berapa ni? Okey, ada 2 soalan lagi. Hari Raya Gerben ni dinamakan Hari Raya gapo juga selain pada Hari Raya Gerben dalam bahasa Arab? Bukan ada dalam bahasa Arab. Aidil Adha tu Gerben dah lah. Bahasa Arab jadi ustaz sebut. Yaumu gapo? Ada bunyi ustaz dengar kata Yaumun Nahar, marilah kat nah. Ya, semangat dia tu. Yaumun Nahari hari 9 lah. Dan terakhir sekali, insya-Allah, terakhir sekali, orang yang semaya duha ataupun isyraq, apa kelebihan dia? Dia lepas pada maya subuh duduk zikir, siapa naik tari, lepas tu isyraq, lepas pada 15 minit dia semaya duha ataupun isyraq. Apa pahala yang dapat? Semangat juga orang belakang ni. Sila. Lagi selalu rutin. Terima kasih banyak Ustaz. Haji dan umrah. Pahala haji dan umrah. Taman. Sempurna, biar betul. Kawan. Tak ada orang nak jawab. AJK juga jawab. Alhamdulillah, terima kasih kepada semualah yang hadir pada malam ini, dan juga terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fadhil di atas kesudian melapangkan waktu berkongsi ilmu kepada kita malam ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat bersamalah, dengan semangat untuk kita masih lagi berbaki 4 hari lagi. 4 hari ni 7, 8, 9. 4 hari lagi berbaki 10 awal Zulhijjah untuk kita tingkatkan lagi amal ibadat kita lebih kuat lagi berbanding dengan boleh puasa bawah ni. Kerana kelebihan yang disebut dalam hadis sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Fadhil Sa'adi. Dari peluang tu. Dan akhir sekali yang nak maklum sedikit, insya-Allah pada 9 Zulhijjah, iaitu 26 Mei tahun ni, hari Selasa, sempena dengan puasa sunat hari Arafah. InsyaAllah kita pakat puasa belakang lah.
Jadi pakak puasa lako. Ya sebenarnya ada setengah ustaz tu kalau molek orang Melayu tutup kedai makan, tutup lako. Baru boleh puasa lako. Tutup kedai lako. Tapi nak agak ada kampung. Kedai makan tu pokok cabar lako. Tu rezeki dia lah, nego. Tapi nak ya kalau ada peluang orang nego kedai makan tutup kedai juga, kena beri peluang untuk orang puasa. Alhamdulillah kita ambil pahala besar puasa pada hari taksa, hari Arafah. Dan di pihak masjid juga kami akan sediakan untuk iftar. Tapi makan ni ya kita sedia. Tujuannya supaya kita ada peluang untuk semaya maghrib berjemaah. Kalau duduk rumah buka puasa takut tak ada nak semaya maghrib berjemaah. Jadi kita pihak masjid akan menyediakan jamuan iftar ringan, iaitu kuih muih dan juga air. Sementara 10 minit kita tunggu nak semaya maghrib selepas masuk waktu maghrib. Jadi dijemputlah kepada jemaah anak mungkin kita hak mana nak wi supaya kita puasa molek dah tapi maya maghrib maya sore maya tak berjemaah contohnya ataupun tak maya di masjid. Jadi kita ambil peluang jugalah kita puasa dengan kelebihan yang besar dah dan kita dapat semaya maghrib di masjid ataupun di surau kau ikutlah. Cuma di masjid kita sediakan iftar ringan, kuih muih, kurma, kuih muih dan juga air. Kemudian kita semaya berjemaah maghrib. Lepas semaya berjemaah maghrib kita balik ke rumah untuk kita makan beratlah nasi masing-masing. Jadi sebab malam itu insya-Allah tidak ada kuliah lah. Sementara untuk kita menyambut hari raya Aidil Adha esok. Jadi dijemputlah kepada jemaah yang berpuasa dan kita minta semua boleh puasa lah. Kita mari berbuka puasa secara ringan di masjid kita dan kita dapat solat maghrib secara berjamaah insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.